والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله، syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmah, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Terlebih dahulu, ucapan terima kasih saya kepada Tuan Pengerusi Majlis, Pengerusi Masjid, ahli-ahli jawatan kuasa yang turut sama menjayakan majlis dan program pada malam ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jualah yang akan membalas segala keringat dan jasa bakti yang dicurahkan. Moga-moga diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu juga saya memohon laluan, sekiranya di hadapan saya adanya alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ahli-ahli cendekiawan dan cerdik pandai. Keberadaan saya di hadapan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini bukan bermakna sayalah yang terbaik, tidak. Juga bukan bermakna saya yang paling alim, berilmu dan pengetahuan pun, tidak. Sekadar memenuhi jemputan, menyampaikan kuliah ataupun ceramah, sekadar dengan ilmu dan pengetahuan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga perkongsian pada malam ini sama-sama kita dapat jadikan sebagai iktibar, faedah bersama, terutama diri saya yang berbicara. Seterusnya, moga-moga juga menjadi faedah dan iktibar untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebagaimana tajuk yang diberikan pada malam ini, iaitu persediaan hati dalam kita nak menyambut bulan Ramadan yang mulia. Alhamdulillah, sebagai seorang Muslim, kita semua sememangnya mengharapkan, sering berdoa dan meminta kepada Allah sebahagiannya sudah kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita alhamdulillah pun kita tidak tahu rezeki ajal maut kita di hadapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, sebagai muqaddimah dan permulaan ceramah kita pada malam ini, suka saya berkongsi satu ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
yang terkandung di dalam suratul Baqarah merujuk ayat 177 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Surah Al-Baqarah ayat 177. Ayat yang baru saya bacakan sebentar tadi dikenali di kalangan ulama-ulama mufassirin yang terkait dengan disiplin ilmu tafsir, menamakannya sebagai ayatul bir. Kenapakah ayat ini dinamakan ayatul bir? Kerana di dalam ayat ini adanya penekanan dan pengulangan kalimah al-bir sebanyak 2 kali. Pertama pada lafaz laisal birra sekali, dan yang kedua pada lafaz walakinnal birra 2 kali. Apakah yang dimakna dan dimaksudkan dengan perkataan albir dalam bahasa Arab? Secara lughawi atau secara bahasa, albir bermaksud kebaikan. Albir bermaksud kebajikan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak memperkenalkan dan memperjelaskan kepada kita apakah kebaikan yang sebenar dan apakah kebajikan yang sebenar di dalam konteks beragama. Suatu kepentingan bagi kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang mematuhi segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Bila sebut tentang kebaikan dan kebajikan yang sebenar di dalam agama, dia dibahagikan kepada 2 bahagian. Kebaikan dalam Islam, kebaikan dalam agama ni tuan-tuan kena ingat, kena faham dan kena hadam betul-betul ada 2 benda yang besar. Pertama sekali ialah yang terkait dengan ibadah. Bermaksud kebaikan-kebaikan sebenar dalam konteks ibadah. Manakala yang kedua ialah kebaikan-kebaikan sebenar dalam konteks adab, yang kita hari ini namakan sebagai etika ataupun akhlak. Jadi sebagai seorang muslim yang sejati, muslim yang sebenar, kita sewajibnya kena memenuhi 2 jenis kebaikan ini dalam kehidupan seharian kita. Dalam ibadah kita kena baik, dalam adab kita kena baik. Maksud dalam ibadah ialah kita menjaga kita punya hubungan, kita punya connection dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Manakala dari sudut adab, akhlak dan etika, kita juga kena ada hubungan dengan sesama manusia. Sebab kita hidup di atas muka bumi, Allah tak jadikan kehidupan kita seorang diri tanpa manusia-manusia lain. Allah menjadikan manusia ini berkomunikasi.
Dia ada hubungan dengan manusia lain dalam bentuk sosial. Jadi kita bukan sahaja diwajibkan untuk melakukan kebaikan yang ada hubungan semata-mata dengan Tuhan kita, tetapi kita juga diwajibkan untuk berbuat kebaikan dan kebajikan sesama manusia yang hidup bersama dengan kita. Lebih-lebih lagi secara khususnya saudara-saudara kita yang sudah Islam dan umumnya kepada keseluruhan manusia walaupun berbeza bangsa, warna kulit dan agama. Sebagai contoh, apakah bentuk-bentuk kebaikan dari sudut ibadah? Bentuk-bentuk kebaikan dari sudut ibadah yang tuan-tuan dan puan-puan duk buat dah setiap hari. Contoh salah satunya ialah melaksanakan perintah salat 5 waktu. Ini adalah salah satu daya dan upaya kita nak jaga hubungan dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ibadat salat inilah kita berzikir kepada Allah, kita berwirid kepada Allah, kita berbicara dengan Allah, kita meminta, merayu, berharapan, berdoa kepada Allah melalui ibadat salat. Dan secara puratanya kita melakukan sebanyak 5 kali sehari semalam. Ada jenis ibadah yang kita tu buat hanya sebulan dalam setahun, iaitu bulan yang kita tunggu-tunggu dan menjadi tajuk kita pada malam ini, iaitu bulan Ramadan. Bila mari saja bulan Ramadan, macam-macam agenda, macam-macam persiapan, macam-macam benda yang kita nak buat dalam bulan Ramadan. Sama ada yang terikat dengan material duniawi kita ataupun perkara yang bersangkut paut dengan hal ibadah di bulan Ramadan. Nak puasa lah, nak baca Quran lah, nak zikir lah, nak jamu orang buka puasa lah, nak bagi bantuan anak yatim lah, nak tolong orang miskin lah, nak buat salat sunat tarawih lah, nak bangun makan sahur lah, kemudian nak bangun tahajud di sepertiga malam lah, nak salat witir, macam-macam. Kalau yang dah terbiasa buat dengan amalan ni, teruskan sebagai bentuk hubungan anda dengan Allah. Begitu juga ada di antara ibadah ni yang melibatkan maliyah. Kalau dua yang pertama tadi adalah ibadah badaniyah yang menggunakan badan kita, anggota kita, iaitu salat dan puasa. Tetapi ada di dalam rukun Islam kita jenis ibadah yang menggunakan sarana perantaraan harta yang Allah kurnia, iaitu dalam bentuk zakat. Jadi bila mari cukup harta kita, haul dia cukup, nisab dia cukup, maka berkewajipan bagi orang Islam ni, dia kena mengeluarkan sebahagian harta yang diwajibkan untuk disisihkan, untuk disucikan, lalu diberikan kepada mereka yang layak, mereka yang berhak mengikut aturan agama. Dan ada juga kita buat ibadat haji, yang mana Allah gabungkan kedua-dua tadi dengan menggunakan badaniyah kita dan menggunakan harta kita. Allah kumpulkan pada rukun Islam yang terakhir, iaitu ibadat haji. Ini contoh hubungan kita dengan Allah dari sudut ibadah. Dan banyak lagi sebenarnya bentuk-bentuk ibadah lain untuk jaga hubungan kita dengan Allah, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunat dan sebagainya. Tapi kita jangan lupa, kita kena berbuat kebaikan dan kebajikan dalam satu lagi sudut, satu lagi aspek. Apa dia? Adab kita, hubungan kita dengan manusia lain.
Bila kata kita ni berhubungan dengan manusia, kita ni ada ibu dan bapa. Kita ada keluarga, ada isteri, ada suami, ada anak-anak. Kita ada adik-beradik, baik yang lelaki maupun yang perempuan. Kita ada pakcik, ada makcik, ada sepupu, ada waris-waras kita. Kita ada jiran yang bersebelahan dengan rumah kita. Kita berhubungan dengan rakan sejawatan kita di pejabat, di kilang, di mana-mana sektor sekalipun. Sama ada yang melibatkan wilayah yang dekat ataupun kekuasaan yang lebih besar dan jauh. Kita tetap perlu jaga adab sebagai seorang Muslim, lebih-lebih lagi as hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang jadi kepentingan untuk kita bagi tahu, ada yang sedis dan menyedihkan. Sebahagian daripada umat Islam ini, mereka buat salah satu daripada benda yang saya sebut tadi, tetapi sebahagiannya mereka abaikan, mereka remeh-temehkan, mereka anggap tak penting dalam kehidupan mereka. Contoh, ada jenis orang Islam macam kita, tetapi mereka lebih menumpukan kebaikan tu dalam nak jaga hubungan dia dengan Allah semata-mata. Tetapi dia ambil lewa, dia tak penting sangat hubungan dia dengan manusia. Contoh, bab hubungan dengan Allah, dia jaga semayang. Tapi bila orang yang memerlukan datang rumah dia minta bantuan, minta sedekah, dia tak bagi. Bahkan lebih jauh ada yang sanggup menghalaunya. Dia tak tinggal semayang, tapi bila ada hubungan dengan sesama manusia, dia abaikan, dia biarkan. Ada orang yang bulan puasa, cukup puasa dia 30 hari, tetapi bila dalam bisnes ke contoh, dia tipu orang. Dalam bisnes dia scam orang. Dalam bisnes dia khianati amanah bila bersama dengan manusia lain. Contoh, ada orang yang bayar zakat, bagus. Mari cukai LSDN, dia tak mau bayar pula. Ni zakat ni sebab apa orang Islam zakat kena bayar. LSDN hal dunia saja, aku tak bayar pun tak apa. Contoh, ada orang pi haji, umrah berkali-kali, tapi dia mari ke masjid pakai selipar kedai RM2, dia balik selipar harga 300. Ada juga. Tu nak habaq apa? Nak habaq pointer dia nak jaga hubungan dengan Allah, tapi dia remeh-temehkan, abaikan hubungan dengan manusia. Ni pun tidak boleh. Salah satu lagi, dia jenis hubungan dengan Allah dia tak jaga, tapi hubungan dengan manusia dia cukup jaga pula. Dalam masyarakat, kalau dia jumpa dengan orang, dia punya cakap lemah lembut, dia punya cakap sopan santun, dia punya cakap tertib ternim, akhlak bagus dengan masyarakat, dengan orang kampung, dengan orang taman. Tapi kalau tanya, pasal apa tak nampak datang surau, pasal apa tak nampak datang masjid, oh minta maaf cakaplah ustaz, walaupun saya ni lagu ni saya tak semayang. Contoh dia tak jaga hak tu. Saya ni tak buat masalah, tak lakukan jenayah, tapi mari bulan Ramadan saya tak puasa. Saya dengan orang bagus, dengan orang baik, tapi bila suruh bayar zakat, saya tak bayar zakat. Tu sekadar nak buat contoh. Dengan manusia dia cukup jaga, tapi dengan Allah dia tak jaga. Sebahagiannya sering kali kita jadikan sebagai contoh. Ada perempuan atau wanita ni, dia tak tutup aurat dengan sempurna. Maksudnya tak pakai tudung dan seumpama dengannya. Kalau kita tegur, kalau kita nasihat, jadi dia akan jawab apa? Ustaz, saya ni nampak je tak pakai tudung, tapi hati saya baik. Saya nampak je tak tutup aurat sempurna, tapi perangai saya baik dengan orang. Yes. Kalau inilah dia punya jawapan, sedarlah tuan-tuan dan puan-puan,
Orang yang mempunyai jawapan seperti ini, dia sedang menghadapi dua masalah. Masalah yang pertama ialah dia sanggup dan berani melanggar hukum agama. Aturan dalam agama, syariat dalam agama mewajibkan bagi para wanita muslim supaya menutup aurat mereka dengan sempurna, dari hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi kalau dia tak tutup aurat, kalau dia buka rambut dia, bermakna dia salah seorang yang melanggar ketetapan dan hukum agama serta syariat Allah. Satu. Yang kedua, dia punya masalah dan problem ialah mengaku baik. Saya nampak saja tak pakai tudung, tapi hati saya baik. Bab mengaku baik ni bahaya. Tapi kalau kita ambil atas definisi agama, biasanya orang yang dianggap baik, soleh atau solehah ni orang yang taat pada agama. Bagaimana mungkin kita nak dakwa kita ni baik, dalam masa yang sama kita sanggup langgar hukum Allah? Bagaimana dalam masa yang sama kita sanggup abaikan perintah yang datang daripada Allah tapi nak menganggap diri kita ni baik? Walaupun demikian, kalau kita mencermati tuan-tuan dan puan-puan, di sebalik jawapan tadi secara husnuzan, apa dia? Baik sangka kita. Mungkin di sebalik jawapan dia tu ada dua kemungkinan. Yang ni untuk kesedaran bersama. Mungkin di sebalik jawapan dia tu salah satu tu adalah merupakan bentuk sindiran. Dia nak sindir kat siapa? Dia nak habaq aku ni tak pakai tudung, aku ni baik. Aku tak pakai tudung pun tak mengumpat ke orang. Aku tak pakai tudung pun tak caci maki orang. Aku tak pakai tudung pun tak cakap buruk pasal orang. Mungkin di sebalik perkataan tu bersepoh di luar sana hak pakai tudung, hak lengkap bertudung lituk sampai ada mata 2 biji, tapi dia punya mulut Masya Allah, tudung pun mengumpat sakan, tudung pun kata kat orang sakan, tudung pun caci maki macam-macam. Satu. Yang kedua, mungkin dia nak kata diri dia baik kerana definisi baik yang dia cuba cakap tu secara umum. Maksudnya apa? Hak dia tak pakai tudung tu letak tepi. Tapi dia kata saya ni baik, walaupun tak pakai tudung, saya tak cakap hal orang. Dalam Islam tak membicarakan hal orang baik ke tak baik? Baik ke tak baik? Baik. Walaupun saya tak pakai tudung, saya tak mengumpat orang. Dalam agama mengumpat orang baik ke tak baik? Tak baik. Jadi dia nak ambil definisi hak dia buat tu saja. Dia tak cerita hak dia tak pakai tudung tu. Dia anggap kebaikan secara umum, saya tak buat tu, saya tak buat tu, saya tak buat ni walaupun saya tak pakai tudung. Tetapi secara umumnya dia akan pi pada dua tadilah. Satu, kita langgar hukum Allah. Yang kedua, kita mengaku baik. Baik. Seterusnya, bila kita tengok kepada ayat ni, satu ayat yang cukup panjang tuan-tuan. Dan di dalam ayat ni Allah sebutkan dua elemen yang penting ni, iaitu kebaikan dari sudut ibadah dan yang kedua kebaikan dari sudut adab tadi. Kenapa Allah menyebutkan dua-dua sekali dalam ayat ni? Supaya selepas ini bila kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar kelak, di pengadilan Allah kelak, kita tidak akan ada lagi alasan, no excuse untuk kamu cari alasan-alasan dengan perkataan seperti, oh saya tak tahu dalam agama kita kena buat dua kebaikan ni, saya tak jumpa dalam Al-Quran sebab saya tak baca Al-Quran, saya pi ke masjid pun ustaz tak mengajak pasal ni, saya pihak tu pun saya jahil, saya tak tahu. Lepas pada ni, no excuse, no alasan.
Allah dah bagi tahu dengan jelas, Allah dah bagi tahu dengan lengkap, tak ada lagi alasan untuk kata kita naif, kita jahil, kita tak tahu, kita tak jumpa. No. Jawapan dah cukup jelas. Dan satu lagi teguran saya ialah berkaitan dengan persoalan ibadah ni tuan-tuan. Bila kita buat satu-satu ibadah, kadang-kadang kita lebih menekankan kepada pergerakan ibadah badaniah semata-mata. Kita lebih menumpukan tentang sah batalnya, kita lebih menumpukan tentang rukunnya, tentang sunat-sunatnya. Ada yang lebih jauh daripada tu tuan-tuan. Mungkin ramai yang tak perasan bila kita buat ibadah, kita melupakan important message yang penting dan falsafah secara berhikmah yang terselindung di sebalik sesuatu ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Ambil satu contoh ibadat haji lah katakan. Bila kita nak buat ibadat haji, memang secara asas dan basic kita perlukan ilmu. Jadi kita belajar nak pergi buat haji, adanya kelas-kelas pengajian sebelum kita benar-benar menjejakkan kaki ke bumi Mekah. Yang ni biasanya dianjurkan oleh siapa? Dianjurkan oleh lembaga tabung haji. Kelas pertama tarikh sekian, kelas kedua tarikh sekian, kelas ketiga tarikh sekian. Jadi kita mempelajari asas-asas apa itu haji, rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, sah-sah haji. Kalau denda ada kena bayar dam tu dam ni, jenis-jenis haji. Kalau sampai di sini kita nak baca apa, buat ibadat ni nak doa apa, kalau sampai tempat ni nak buat macam mana, tu berkisar dalam hal-hal demikian. Tetapi sejauh itu kita lupakan mesej-mesej yang utama yang Islam tu nakkan daripada kita di sebalik falsafah sesuatu ibadah. Sebagai contohlah, sebab ni ibadah yang terakhir yang diperintahkan dalam rukun Islam, yang kena memenuhi dua tadi. Allah dah train kita, Allah dah latih kita, Allah dah push kita, Allah dah up kita dengan ibadah badaniah. Kita solat tak berhenti 5 kali sehari. Nak ajar kita kepatuhan kepada Allah. Begitu juga setiap tahun Ramadan, puasa. Nak supaya kita ni sabar, tahan lasak, menanggung segala ujian, menanggung segala penderitaan, menanggung segala musibah daripada Allah. Kemudian dari sudut harta pula, Allah minta kita zakat, kita infak, kita sedekah, kita hadiah, kita derma, kita wakaf dan sebagainya. Dan yang terakhir Allah gabungkan kedua-dua. Siapa-siapa yang nak pi haji kena ada kekuatan badaniah, dan siapa-siapa nak pi haji kena ada kekuatan maliyah, harta sama. Tuan-tuan ada niat, tuan-tuan ada kesanggupan, tuan-tuan ada kedaya upayaan, tapi duit ada RM500. Boleh pergi ke tak? Semangat bukan main tinggi, niat bukan main kemas, tapi duit berapa pakcik? 500. Tak boleh nak pergi juga, kecuali orang sponsor dapat hadiah cabutan apa-apa, tu lain hal. Maksudnya ada harta pula tapi tak ada niat. Duit bertimbun, aset berlambak, kekayaan melimpah ruah, tapi kalau tak ada niat, Mekah dia tak sampai, Danok juga dia sampai, Bangkok juga dia sampai, London juga dia sampai, tapi Mekah tak sampai-sampai, Madinah tak jejak-jejak. Sebab apa? Niat punya pasal. Jadi inilah Allah gabungkan kedua-dua, supaya pemaknaan daripada ibadat-ibadat lain sebelum ini memberikan kesan yang besar dalam hidup kita. Kita tengok bila kita pergi buat haji, pertama sekali ialah pakaian kita.
Pakaian kita semua pakai kain ihram. Warna beza ke sama? Warna sama. Mungkin yang beza cuma kualiti kain lah. Mungkin orang ada duit, dia kain dia kemas sikit, kain dia mahal sikit, selesa sikit. Kita orang susah mungkin kain harga murah. Tapi pointed dia, kita semua dengan pakaian ihram yang sama, warna yang sama. Nak menunjukkan yang terakhir ni ialah falsafah terselindung persediaan untuk kita semua menghadap Allah di mahsyar kelak. Bila kita semua menghadap Allah di mahsyar kelak, pakaian kita sama, keadaan kita sama. Kita akan dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan tidak berpakaian, berjalan tak tahu entah berapa lama untuk sampai di mahsyar di hadapan pengadilan Allah. Ni sebagai simbolik. Takkanlah kita nak tawaf macam orang jahiliah. Kalaulah Nabi sabdakan pada kita besok kita bangkit daripada kubur tanpa berpakaian, kita pun kata aku nak tawaf pun tak ada pakaian juga. Harulah lagu tu. Sanggup ke tuan-tuan? Tak sanggup. Ni cuma simbolik, tapi benda yang sama yang saya sebut pernah dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliah dulu. Orang-orang Arab jahiliah di hadapan rumah Allah, di hadapan Kaabah, mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang tanpa berpakaian. Sambil tawaf mereka bertepuk tangan dan bersiul-siul. Satu perbuatan yang kita anggap di luar akal kita untuk terima. Satu ibadah yang sengaja direka-reka, dibuat-buat, dimanipulasi untuk memperbodohkan manusia. Tetapi kerana orang-orang di luar Mekah pada waktu itu menganggap orang-orang di Mekah adalah keturunan Nabi. Mereka ni keturunan Nabi Ibrahim, mereka keturunan Nabi Ismail. Rumah Allah berada di tempat mereka. Mereka adalah pemegang kuasa agama, pengurus rumah Allah dan sebagainya. Orang hormat. Walaupun perbuatan-perbuatan dan penetapan-penetapan mereka berkaitan dengan ibadah langsung tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Orang kata telanjang, telanjanglah mereka. Sebab apa? Orang Mekah alim, orang Mekah keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ni depan rumah Allah, takkan saja mereka nak buat lagu ni. Musim haji mereka masuk balik rumah mereka melalui pintu belakang. Musim haji bila balik rumah mereka tak masuk pintu depan. Mereka masuk pintu belakang. Kalau tanya pasal apa kena masuk pintu belakang, tak tahu lah, dah mereka suruh masuk pintu belakang. Setiap yang mereka buat tu, mereka nak ikut orang Mekah. Orang Mekah buat lagu tu, mereka buat tanpa mereka tanya dan mempersoalkan kewajaran di sebalik perbuatan tersebut. Tak ada. Pasal apa ni? Sebab orang Mekah buat, kita buat. Mereka menetapkan berpuasa ketika melaksanakan ibadat haji. Allah suruh puasa bulan Ramadan. Ibadat haji, buat ibadat haji, bukan puasa. Dia nak tambahkan kehebatan iman dia. Aku bukan setakat buat haji, puasa lebih pada orang lain. Pasal apa hang puasa juga? Oh, geng-geng di Mekah puasa ni, dia berasa lagu tu. Tu kisah lampau. Tapi nak habaknya di sini, pointer dia ialah ni. Kita di hadapan Allah adalah sama. Nak mengajar kita supaya tawaduk, supaya kita rendah diri. Mungkin dalam hal-hal yang melibatkan keduniaan kita. Kita ni begitu dihormati dalam masyarakat. Kerana apa? Mungkin kedudukan kita. Pasal apa orang hormat kita? Kita menteri besar. Pasal apa orang sanjung kita? Kita Perdana Menteri. Pasal apa orang tabik dekat kita? Kita presiden, kita raja, kita sultan, kita pemerintah dan sebagainya. Pasal apa orang hormat? Kita jeneral perang. Pasal apa orang hormat? Kita ada otoriti dalam agama. Ya.
Jalankanlah tugas masing-masing mengikut ketetapan kemahiran kepakaran tuan-tuan. Sekarang ni ada yang jadi polis, amanahlah dengan tugas. Yang jadi bomba, amanahlah dengan tugas. Yang jadi guru, amanahlah dengan tugas. Yang jadi apa pun di setiap sektor, amanahlah dengan tugas. Cuma bila di hadapan Allah, Allah tak memandang pun jawatan kamu tu. Yang Allah pandang kamu semua sesiapa pun adalah hamba di hadapan aku. Kamu mari dengan jawatan raja atas dunia, kamu tetap hamba aku. Kamu mari dengan jawatan sultan atas dunia, kamu tetap hamba aku. Sesiapa pun adalah hamba. Bahkan inilah kalimah yang indah yang digunakan oleh Allah pada Nabi kita. Nabi Muhammad tu ada nama, Nabi Muhammad tu ada pangkat Nabi, Rasul. Tetapi lihatlah ketika Isra' Mi'raj, apakah penisbahan Allah pada Nabi? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan asra bi nabiyhi, asra bi rasulihi, asra bi Muhammad. Allah tak guna nama Nabi, Allah tak guna pangkat dan kedudukan Nabi. Tapi dia nisbahkan Nabi dengan hamba dia. Al-Kahfi yang tuan-tuan baca hari Jumaat, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Hamba juga. Pasal apa hamba ni satu tingkatan yang tinggi di hadapan Allah? Kerana memang sukar dan payah untuk benar-benar manusia menjadi hamba kepada Allah. Siapa yang berjaya jadikan diri dia hamba kepada Allah, dialah benar-benar hamba di sisi Allah. Berapa banyak manusia pada hari ini yang dia jadi hamba bukan pada Allah, tapi dia jadi hamba kepada sesama manusia. Dia jadi hamba kepada bos dan majikan dia. Dia jadi hamba kepada hawa nafsu dia. Dia jadi hamba kepada isteri dan anak dia. Dia jadi hamba kepada harta dan aset dia. Dia jadi hamba kepada kereta dan motosikal dia. Faham simbolik hamba yang dimaksudkan tu? Dia tidak benar-benar jadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah. Bukan senang kita nak jadi sebenar-benar hamba di sisi Allah. Jadi kita kena fahamlah, ibadat tadi adalah suatu benda yang penting, kemudian kita tawaf sama-sama. Dalam ibadat tawaf tu, kenapa kita tawaf lawan jam? Bukan ikut arah pusingan jam. Kita tawaf lawan jam. Bermaksud kalau kita lawan jam, kita sedang mempercepat masa atau memperlambat masa. Contoh hari ini kita ada jam yang tengah berjalan. Kalau kita pusing lagi cepat ke depan dan satu lagi kita pusing ke belakang. Jadi bila kita lawan jam, kita sedang mempercepat masa ke melengahkan masa. Kita sedang melambatkan dan melengahkan masa. Kenapa? Kerana sambil tawaf Allah suruh kita kenangkan balik masa-masa lampau. Masa-masa lalu kita. Apa yang telah kita buat dalam kehidupan kita. Dan kenapa mesti 7? Ini adalah simbolisme kepada suratul Fatihah yang tuan-tuan baca berulang-ulang dalam kehidupan seharian. Sekurang-kurang dalam solat 5 waktu berapa kali? 17 kali tuan-tuan. Jadi setiap kali kita tawaf, pusing, lawan arah jam tu untuk kita kenang balik apa yang telah kita buat sebelum ni. Iaitu berkaitan dengan 3 tuntutan besar yang terkandung di dalam 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Pertama ialah berkaitan dengan rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini berkaitan rububiyah. Bagaimana sikap dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita menganggapnya sebagai pencipta kita.
yang memberikan rezeki pada kita, yang mengaturkan kehidupan pada kita, yang bagi nyawa pada kita, yang menghidup dan mematikan kita, semua berpaksikan pada rububiyah Dia. Jadi hubungan kita dengan rububiyah Allah selama ini macam mana? Renung, fikir. Adakah sudah mencapai tahap yang dikehendaki dalam agama atau kita jauh ke belakang? Yang kedua, Maliki Yaumiddin, mulkiyah Dia. Mulkiyah ialah kerajaan Allah. Bagaimana sepanjang kita hidup, kita menterjemahkan Allah itu sebagai raja bagi kita. Raja yang memerintah kita, raja yang mengarahkan kita, dan raja yang akan mengadili segala-galanya di hadapannya di hari kiamat kelak. Dia raja bagi kita. Jangan kita pernah menganggap ada raja yang lebih besar dari perintah Allah, ada raja yang lebih besar dari larangan Allah, ada raja yang lebih hebat dari kekuasaan dan singgahsana Allah. Dan yang ketiga ialah ubudiyah kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adakah dalam hidup kita benar-benar bergantung kepada Allah atau bergantung kepada selainnya? Adakah dalam hidup kita benar-benar berdoa kepada Allah atau berdoa kepada selainnya? Dalam hidup kita adalah benar-benar kita berharapan kepada Allah atau kita berharap kepada selainnya? Dalam hidup kita adakah kita benar-benar beribadah kepadanya atau ada unsur-unsur ibadah yang kita pindahkan kepada selain Allah? Jadi pusinglah 7 kali itu dan renunglah 3 benda yang paling penting ni. Adakah kita telah meletakkan ketiga-tiga makam ini pada tempatnya yang sebenar atau sebaliknya? Boleh faham? Kemudian kita pergi ke sa'i. Kisah sa'i yang sebenar adalah kisah pencarian apa? Hak sebenar, asal muasal sa'i. Kisah Siti Hajar yang nak cari air sebagai kelangsungan hidup. Sepatutnya dia bagi susu badan dia, tapi dia sendiri pun haus, dia sendiri pun dahaga. Walaupun dia nak bagi susu dia pada Ismail, walaupun Ismail tu dahaga, dia tu dahaga, dia sendiri dulu tu yang first kena minum. Barulah dia boleh menyusukan anak dia Ismail. Dan pencarian inilah menjadi kepentingan bagi kita, iaitu sifat bagi air sama dengan ilmu. Sifatnya mengalir, sifatnya menumbuh dan membesarkan, sifatnya merawat, sifatnya pelbagai kegunaan. Jadi dalam hidup kita jangan pernah berhenti cari ilmu, kerana inilah sumber petunjuk, sumber bimbingan dan sumber hidayah. Lebih-lebih lagi ilmu yang datang daripada wahyu kalam Allah yang namanya Al-Quran, dan satu lagi wahyu dalam bentuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kita ambil simple-simple dan tuan-tuan akan sampai pada wukuf di Arafah. Itulah gambaran kita semua akan berhimpun di hadapan Allah di akhirat kelak untuk muhasabah diri, merenung nasib masing-masing, sama ada baik atau celaka, sama ada syurga atau neraka. Kembali, kita sebenarnya baru muqaddimah, sebab ayat ni kita tak hurai lagi, baru nak start hurai. Tak apa ke? Marah orang dah lah main lewat ustaz tadi. Tiba-tiba baru muqaddimah. Nak buat lagu mana? Okey. Jadi bermula daripada ayat ni lah kita akan faham apa? Nanti lu, mana pengurusi tadi? Limitation masa ni lagu mana pengurusi? Ikut saya? Ikut saya tak apa. Kita takut jenis ada masjid besar-besar ni dia pun dah tetapkan 1.5 jam cukup lah, jangan lebih. Okey. Baik, daripada inilah kita akan mula bertemu dengan apa? Dengan istilah umurun muslihah. Sabotah dia pun ni.
Jadi bermula di sinilah kita akan mula mengenali dua istilah. Pertama disebut sebagai umurun muslihah, dan yang kedua ialah umurun munazimah. Apa dia umurun muslihah dan apa dia umurun munazimah? Benda yang sama, cuma ulama meletakkan nama, ulama letak istilah. Yang dimaksudkan dengan umurun muslihah ialah hubungan kita dengan Allah tadi dari sudut ibadah. Umurun munazimah ialah hubungan kita dengan sesama manusia tadi dari sudut adab, akhlak dan etika. Baik, bila kita dah faham benda ni, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan supaya kita memahami perkara yang paling besar secara asas, apa yang menjadi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ni ambil berat, ambilnya sebagai salah satu bentuk kepentingan dalam hidup kita. Bila kita tengok sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi berdakwah ni dia ada 3 peringkat, tuan-tuan. Peringkat yang pertama disebut dakwah secara sir, secara rahsia di kalangan sahabat handai, saudara mara, kaum kerabat terdekat. Orang-orang yang diyakini oleh Rasulullah, bila Rasulullah sampaikan dakwah ni senang dan mudah untuk diterima. Dan mereka pula ada potensial. Orang yang menerima dakwah Nabi tadi juga orang yang ada kemahiran dan kepakaran, ada potensi untuk menyampaikan pula pada orang lain. Ni banyak berlaku kepada sahabat-sahabat besar. Nabi islamkan Abu Bakar, Abu Bakar mampu mengislamkan sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Ali islamkan sahabat yang lain. Abdullah ibnu Mas'ud islamkan sahabat lain dan beberapa sahabat besar yang lain. Ini berlangsung hampir selama 3 tahun. Kemudian dakwah kedua ialah dalam bentuk jahar, iaitu bentuk secara jelas, terang-terangan, tak selindung-selindung lagi, tak sembunyi-sembunyi lagi. Yang ni berlangsung sampai tahun yang ke-10 dalam konteks di Mekah. Kalau tuan-tuan tengok hujung tu, bermula tahun ke-10, Nabi dah mula melebarkan sayap dakwah di luar kota Mekah. Sebelum ni 10 tahun pertama Nabi hanya dakwah kepada penduduk di Mekah. Kalau ada Nabi dakwah kepada orang luar pun, Nabi tak keluar Mekah. Nabi hanya tunggu jemaah-jemaah haji yang datang daripada luar pada musim haji. Nabi pi ke kemah-kemah, Nabi dakwah pada mereka. Tapi selepas tahun ke-10, sebelum berlakunya peristiwa hijrah Nabi, bumi pertama yang Rasulullah dakwah keluar dari Mekah ialah bumi Taif. Baginda bersama pembantu dia sekaligus anak angkat baginda Zaid bin Harithah melakukan perjalanan hampir 86 batu atau 92 km. 60 batu, 92 km hanya berjalan kaki. Tak naik unta, tak naik kuda, tak naik himar, tak naik keldai atau mana-mana binatang tunggangan. Demi dakwah, Rasulullah sanggup melakukan demikian supaya Islam ini juga sampai kepada selain penduduk di Mekah yang selama ni memang dah didakwahkan oleh Nabi. Tapi sayangnya, berapa orang penduduk Taif yang terima dakwah Islam Nabi? Tuan-tuan baca dalam sejarah, berapa orang yang sanggup terima? Tak ada seorang pun. Malah pemimpin-pemimpin mereka memperleceh-lecehkan Nabi, merendah-merendahkan kedudukan dan martabat Nabi. Di Taif ni dia ada 3 pemimpin besar. Pertama nama dia Abdul Yalai, yang kedua Mas'ud, yang ketiga Hubaib. Ni adalah anak-anak kepada Amru bin Umair As-Saqafi.
Tiga ni bila Nabi jumpa mereka, Nabi khabar, aku ni adalah utusan Allah. Allah lantik aku jadi Nabi, Allah lantik aku jadi Rasul, dan tugas aku untuk menyampaikan dakwah Islam ni pada keseluruhan manusia. Abdul Yalai yang pertama, dia sindir Nabi. Dia kata apa? Dia kata, kalaulah kamu yang dilantik oleh Allah sebagai Nabi, maka ini bermakna kain kelambu yang melindungi Kaabah selama ini sudah pun terkoyak. Daripada perkataan dia ni adalah bentuk sindiran, nak merendah-rendahkan Nabi. Kalaulah Allah lantik kamu jadi Rasul, lantik kamu jadi Nabi, kain kelambu Kaabah yang selama ni duk lindungi Kaabah tu sudah terkoyak. Maksudnya ada kelemahan, ada kekurangan, ada kecacatan. Yang kedua, kata apa? Tak ada orang lain ke yang Allah nak lantik jadi Nabi, jadi Rasul selain diri kamu. Maksudnya dia memperkecilkan kewibawaan Nabi. Dia meremeh-remehkan pilihan Allah pada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul dengan perkataan tadi. Tak ada orang lain ke Allah nak lantik? Tak ada orang lain ke Allah nak pilih selain daripada kamu? Yang ketiga lagi sadis. Yang ketiga, habaq pada Nabi, sepatutnya aku tidak bercakap dan berbicara dengan kamu. Kalau aku bercakap dengan kamu dalam keadaan kamu ni benar-benar seorang Rasul, dia akan membahayakan diri aku, kerana aku akan membangkang dan menolak kamu. Dan kalau kamu ni cuma dakwaan semata-mata, sememangnya tidak layak dan tidak pantas untuk aku bercakap dengan manusia seperti kamu. Betul dah dia habaq tu. Dia kata, kalau Nabi Muhammad tu benar-benar Nabi sungguh, bahaya belah dia lah. Sebab bila Nabi cakap, dia lawan. Nabi cakap, dia bangkang. Nabi cakap, dia tolak. Sedangkan Nabi hak sungguh, bahaya belah aku lawan cakap Nabi betul. Tapi kalau kamu ni dakwa saja kamu Nabi, kamu bukan Nabi, kamu habaq saja kamu Nabi, memang patut pun kalau aku tak cakap dengan orang penipu macam ni. Kamu bukan Nabi tapi mengaku Nabi. Semua tiga-tiga ni bentuk penghinaan pada Nabi. Tuan-tuan bayangkan, Islam nak sampai pada kita dipenuhi dengan pengorbanan yang begitu tinggi. Di hati Nabi tak ada benda lain yang paling penting dan utama kecuali memikirkan tentang umat dia. Permulaan dakwah pun Nabi fikir umat dia. Setelah capai kejayaan di Madinah pun fikir umat dia. Di penghujung usia Nabi pun tetap memikirkan umat dia. Dan yang paling penting, betapa pentingnya umat ni pada Nabi, kita akan lihat pada apa? Khutbah terakhir Nabi pada Haji Wida. Itu adalah pesanan-pesanan penting. Nak suruh umat dia jaga, nak suruh umat dia alert dengan benda yang Nabi sebut, dengan benda yang Nabi sabda pada khutbah yang terakhir. Peringatan-peringatan ni cukup jelas dan penting. Nombor satu, tuan-tuan, Nabi ni mengajarkan kepada kita, memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu nombor satu hak paling penting. Nabi mai ni, Nabi nak dakwah, nak suruh kita kenal siapa? Kenal Allah. Kenal Allah, tuan-tuan. Ni adalah nikmat yang paling besar. Kita kenal Allah, kita faham Allah, kita tahu nama-nama dia yang indah, kita tahu sifat-sifat dia yang mulia, kita tahu perbuatan-perbuatan dia yang hebat dan mengkagumkan. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak mengenali Allah? Tak ada siapa pun boleh cerita pada kita siapakah Allah kecuali Allah sendiri. Tuan-tuan, kita sedang berhadapan dengan satu zat yang kita tak pernah kenal. Satu zat yang kita tak pernah lihat, kita tak pernah tengok, kita tak pernah berbicara dengan dia, kita tidak pernah berhubungan dan berurusan dengan dia. Macam mana kita nak mengenali satu sosok, satu zat yang sedemikian?
Jadi tak ada siapa boleh cerita di kalangan kita sebagai hamba dia kecuali dia sendirilah yang lebih berhak dan layak untuk cerita pasal dia. Sebab itulah pentingnya wahyu. Dengan wahyu inilah Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang berupa kalam dia untuk cerita pasal dia, cerita pasal syariat dia, cerita pasal hukum hakam dan segala berkaitan dengan agama, supaya kita tahu, kita kenal, kita faham. Dalam Al-Quran itulah Allah mula memperkenalkan satu persatu nama-nama dia di setiap ayat, perbuatan-perbuatan dia di setiap surah, dan tindakan-tindakan dia dalam keseluruhan Al-Quran. Jadi kita kenal Allah melalui penjelasan dia sendiri, kalam dia sendiri, Al-Quran. Cuma penyampainya adalah hamba dia yang terpilih. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi memperkenalkan kepada kita jalan cara nak menuju kepada Allah yang kita kenal tadi. Islam ni bukan setakat nak kenal Allah, nak faham Allah, nak beriman pada Allah. Tapi Nabi mari nombor dua, nak perkenalkan pada kita lagu mana cara kita nak bergerak, lagu mana cara kita nak berjalan menuju pada Allah yang kita kenal tadi. Yang kedua inilah dinamakan syariat, peraturan dan perundangan Allah, hukum hakam dalam agama. Cara kita nak berjalan pada dia, ibadah tadi. Kena semayang, kita kenal dah, belajar dah pasal dia. Tapi nak connection, nak hubung dengan dia, kamu kena semayang, kamu kena puasa, kamu kena zakat, kamu kena haji, buat ibadah-ibadah lain. Tapi bukan setakat tu saja. Walaupun kelak kamu nak jumpa dengan aku, tapi kelak juga kamu akan bersama dengan manusia-manusia hak hidup sekali dengan kamu. Sebab kebiasaannya kita ni, kita ingat pada Allah, tapi ingat kita ada connection dengan manusia. Sebagai manusia confirm, pasti kita bukan setakat bermasalah dengan Allah, tapi hidup kita juga banyak bermasalah dengan manusia. Dan bila Allah nak buka buku catatan amal kita, pasti terkait dosa pahala dengan dia, dosa pahala dengan manusia lain juga. Sebab tu Allah suruh jaga dua-dua ni, bukan suruh jaga dengan dia saja. Kita ni hak banyaknya dengan manusia. Dengan Allah senang, Allah nak ampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Rahmat, Allah Maha Kasih. Hak tak berapa nak lepas ni, hak kita duk buat khianat, tak amanah, duk buat zalim pada orang lain tu. Kalau orang tu tak maafkan kita di hadapan Allah besok, tak kena gaya, satu demi satu pahala kita depa ragut, pahala kita depa ambil, dosa depa, bebanan desa pula duk lekat atas kepala kita. Jangan main-main. Sebab tu dia jadi satu kepentingan besar nak jaga hubungan dengan manusia lain. Mungkin kita anggap remeh dan kecil di mata kita, tapi tidak pada nilaian Allah. Yang ketiga, Nabi nak mengajarkan kita bagaimana keadaan dan kondisi kita kelak bila kembali bertemu dengan Allah. Ni pentingnya adanya hari kiamat. Kenapa hari kiamat tu penting, tuan-tuan? Sebab Allah ni, kita akan bertemu dengan dia di akhirat kelak. Nabi nak ajak keadaan kita besok. Bahagia ke kita, celaka ke kita, orang yang dilindungi di bawah arasy Allah, atau matahari di atas kepala kita. Itu penting jadikan sebagai peringatan, bukan main-main. Sebab hidup kita ni, kalau tak ada hari kiamat, apa akan jadi? Maksudnya kita buat apa-apa amalan, kita buat apa-apa pekerjaan, cerita kita hanya tamat pada tarikh kematian kita. Tak ada soal kubur, tak ada seksa kubur, tak ada nikmat kubur, tak ada sejauh dibangkitkan kembali, tak ada dosa pahala, tak ada syurga neraka. Seolah-olah bila kita sebut mati,
habis cerita. Mati, tutup buku. Kalau lagu tu senang hidup kita. Soalan cepu mas biasa saya tanya, kalau hidup kita tamat dengan kematian, baik jadi jahat ke baik jadi baik? Tak, kita hidup ni baik jadi jahat ke baik jadi baik? Kalau mati, habis cerita. Dalam kubur tak ada soal jawab, besok tak ada syurga neraka. Jadi hiduplah ni baik jadi jahat ke jadi jahil? Kalau orang baik tu tetap baik jadi baik walaupun orang buat jahat. Kita nak jawab pun serba salah, baik jadi jahat ke baik jadi baik. Sebab apa? Sebab tak ada nilaian. Bukan baik jadi baik sebab rasa tak mau buat jahat kat orang. Bukan baik jadi jahat sebab nak buat jahat kat orang. Tapi bila maksud tak ada syurga neraka, tak ada dosa pahala, apa yang aku buat ni tak ada orang nak nilai. Aku buat lagu ni pun tak tahu hukum dia apa, nilaian dia apa. Aku buat lagu ni pun tak tahu hukum apa, nilaian apa. Sebab tak terkait dengan dosa pahala, tak terkait dengan syurga neraka. Ibadah jauh sekali lah nak buat, dah sebab tak ada kira apa. Setengah orang, baik jadi jahat rompak orang, rompak bank, scam orang. Sebab Allah tak nilai. Sebab itulah pentingnya Maliki Yaumiddin tadi, Allah nak menunjukkan keadilan yang sebenar bagi semua hamba dia. Bayangkan tuan-tuan, kalau tak ada hari kiamat, berapa ramai di kalangan hamba-hamba Allah yang mereka ni tutup mata dalam keadaan tak puas hati pada orang lain. Berapa ramai yang tutup mata dalam keadaan dendam, benci pada seseorang yang mungkin menyebab pada kematian dia. Dia mati kena bunuh, dia mati kena tikam, dia mati kena tembak, dia mati kena cincang, tapi tak ada pembelaan. Mati habis cerita. Kawan hak bunuh dia pun mati habis cerita. Dia kena rogol, mati habis cerita. Orang hak rogol dia mati habis cerita. Berapa ramai yang mati dalam keadaan hak ni kalau aku dapat tapi tak ada arah aku mati. Hak ni kalau aku bom dia, syok ni, tak ada arah aku mati. Berapa ramai yang meninggal dalam keadaan tak terbela kezaliman atas diri dia, tak terbela pengkhianatan atas diri dia. Berapa ramai juga yang menzalimi, yang mengkhianati, yang jahat, yang apa-apa juga tak ada dikira apa-apa. Sekaranglah sampai satu masa Allah nak tunjukkan keadilan dia. Hak dulu kamu tak puas hati, aku akan heret seberapa ramai orang kamu tak puas hati duduk depan kamu. Bicara satu demi satu. Hak kamu nak dendam tu, mari seorang demi seorang. Hak khianat kat kamu, seorang demi seorang. Hak zalim kamu, seorang demi seorang. Dan janji Allah, Allah tak akan abaikan kebaikan walau sebesar zarrah, dan Allah tak akan abaikan kejahatan, keburukan walau sebesar zarrah. Agak-agak berapa lama nak siap seorang-seorang tu? Kita hak queue pejabat pos 3 jam pun mulut tak berhenti dah, sumpah seranah. Apa punya pejabat pos, kaunter ada 10, hak kerja 2 orang. Kesnya 3 jam punya pasal. Pasal apa tak ada 10 orang ni? Duk minum kopi lagi ke kat luar, tuang kerja ke, cuti rehat khas ke apa? Marah kita sebab lambat. Kalau kita hak awal sekali tak ada nak bunyi lagu tu. Bila buka saja kita nombor 3, tak ada nak cakap lagi tu. Kes kita nombor 445 lah. Tapi walaupun nombor yang sama, kerajaan nak bagi duit bering 500 orang, dia tak habaq, senyum je. Lambat lagi kau tak apa, lambat pun 500 hari ni. Ni sebab dia kena bayar 500 bil api, bil air macam-macam. Hak ni orang nak bagi. Tengok manusia. Baik, bila kita faham semua ni, inilah ada sesetengah manusia kena faham. Mereka ni nak rosakkan agama, mereka nak spin kita punya pemikiran, spin kita punya pegangan. Mereka nak angkat keberimanan kita pada hari kiamat. Nak suruh kita tak percaya, tak ada hari kiamat ni. Dalam kubur tu, kalau kita gali balik tengok hak mati senyum-senyum lagu tu lah.
Tak ada nampak kena seksa, tak ada nampak kena bedai, tak ada nampak kena seksa macam-macam. Tuan-tuan, kalaulah hari kiamat ni benar-benar tak berlaku, omongan kosong saja, mitos saja, pendekatan saja dalam agama, tapi sebenarnya tak berlangsung. Baik, kalau kiamat tak ada, siapakah makhluk Allah yang paling bodoh sekali? Kalau kiamat tak ada, siapa makhluk Allah yang paling bodoh sekali? Siapa agak-agak? Siapa paling bodoh? Musuh nombor satu lah, tak paling bodoh. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pasal apa Allah suruh jadikan syaitan iblis ni musuh nombor satu? Jadi kalaulah kiamat tak ada, iblis setan lah manusia, tak boleh kata manusia lah dia. Dialah makhluk Allah yang paling bodoh. Why? Kerana dia telah mempersiakan umur dia sejak turun daripada syurga sampai hari kiamat untuk menyesatkan manusia, dan penyesatan itu tidak memberi apa-apa makna. Cuba bayangkan, dia perhabis umur dia perhabis usia dia, berjanji pula depan Allah, aku akan menyesatkan anak-anak Adam. Tiba-tiba kiamat tak ada. Apa guna penyesatan dia? Allah bodohnya aku ingatkan sesat masuk neraka. Contohlah ni nak suruh faham. Aku ingatkan sesat masuk neraka, hari ni aku seleweng masuk neraka, hari ni aku gelincir akidah masuk neraka. Rupa-rupanya tak ada syurga neraka. Bodoh aku duk habis umur buat kerja sia-sia. Tapi dia tahu syurga neraka tu ada. Dan salah satu tempat dalam neraka tu adalah tempat dia. Tak payahlah tuan-tuan ni dihasut dengan kata tak ada hari kiamat, tak ada balasan tu. Iblis dia tak buat benda yang sia-sia kecuali untuk menguntungkan hawa nafsu dia, dan nak ajak siapa ramai umat Nabi Muhammad untuk ditempatkan bersama dengannya di neraka kelak. Tu kita kena faham. Baik, tak masuk lagi ayat ni. Macam mana ni? 9.30. Ni baru nak masuk. Berapa kali baru nak masuk ni? Pandai sangat panggil. Pernah tak semaya isyak pukul 11.30? Nak tanya dulu lah. Kalau pernah tak apalah, kita pergi lagi. Kalau tak pernah nak berhenti. Pernah tak isyak 11.30? Pernah? Pernah tak apa. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah dikatakan kebaikan. Ni Allah apa? Bukanlah dikatakan kebaikan dengan semata-mata kamu menghadapkan wajah kamu ke arah timur, mahupun kamu menghadapkan wajah kamu ke arah barat. Walakinnal birra, tetapi kebaikan yang sebenar dalam agama, man amana billah, adalah dengan kamu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman dengan sekalian para malaikat Allah dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, serta barisan para nabi dan rasulnya. Dan apa yang disebutkan dalam ayat ni adalah susunan rukun-rukun iman yang wajib kita percaya, yang wajib kita imani. Jadi nak faham lagu mana ayat ni? Kenapa Allah kata bukanlah kebaikan tu semata-mata kamu menghadapkan wajah kamu ke arah timur ataupun barat? Sebenarnya ayat ni masih lagi bersambungan dengan ayat 142. Kalau tuan-tuan langkah ke belakang, cari ayat 142 surah Baqarah, tu adalah permulaan ayat juzuk kedua.
Dulu kita di kampung, saya tak tahu style orang Penang macam mana. Kalau kami kat Kelantan, kalau kita dah baca Quran, dia panggil baca apa? Surat kecil ke surat besar? Surat kecil tu Muqaddam, surat besar tu Quran. Kamu baca juzuk apa dah? Aku tilka. Dia guna depan saja. Hang baru baca apa? Aku sayaku. Hang lantana. Dia guna juzuk-juzuk tu. Jadi juzuk kedua dimulai dengan apa? Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sayaqulu sufaha'u minan nas, orang-orang bodoh. Sufaha ni ialah jamak plural kepada safih. Safih satu, safih singular. Jadi jamak kepada safih as-sufaha, orang-orang bodoh, orang-orang yang kurang pertimbangan akal dia di kalangan manusia. Sayaku pasti akan berkata. Hebatnya ayat ni, Allah turunkan ayat ni sebelum depa benar-benar berkata. Bukan kata depa kata dulu baru Allah turun ayat. Tapi sebelum orang-orang bodoh ni nak berkata-kata, Allah turunkan ayat ni lebih awal pada Nabi. Tujuan apa? Sebagai persediaan mental. Sebab hak depa kata ni akan menyakitkan hati. Jadi mental kamu wahai Muhammad kena kuat, kerana yang berkata-kata ni di kalangan orang-orang bodoh daripada 3 kelompok. Yahudi, Nasrani dan juga musyrikin Mekah. Apa yang mereka kata? Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apakah yang menjadi penyebab orang-orang Islam ni tidak lagi menghadapkan wajah mereka ke arah kiblat yang selama ini mereka menghadap? Soalan mereka pasal apa orang Islam ni tak lagi solat, tak lagi semayang, tak lagi beribadah arah kiblat yang selama ni mereka menghadap. Ni isu tahwil kiblat bila Allah menukar kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestin ke Masjidil Haram di Mekah. Sebelum ni Nabi dengan sahabat bila solat, Nabi menghadap ke mana? Waktu duduk Mekah, Nabi menghadap Masjidil Aqsa. Bila Nabi hijrah pun Nabi tetap menghadap Masjidil Aqsa. Setelah 16 hingga 17 bulan selepas hijrah, setahun lebih, maka berlakulah tahwil kiblat. Adanya perintah Allah supaya Nabi Muhammad menukarkan arah kiblat dalam solat dan ibadah ni ke arah Baitullahil Haram di Mekah. Jadi bila tukar kiblat itulah depa ni duk tanya, pasal apa orang Islam ni tak lagi menghadap ke arah kiblat yang selama ni mereka menghadap? Kul, Allah kata, jawablah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, lillahil masyriqu wal maghrib. Kepunyaan Allah lah arah timur dan kepunyaan Allah dah arah barat. Di mana saja Allah mengarahkan kita menghadap, kita akan beriman, taat dan patuh kepada arah yang diperintahkan. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki pada jalan yang benar. Tu ayat asal. Jadi bila ayat asal, dia kembali kepada kisah orang-orang Yahudi di Madinah. Orang-orang Yahudi di Madinah ni, bila Nabi tukar arah kiblat, mereka jadikan benda ni sebagai bahan lawak. Mereka jadikan sebagai benda lelucon dengan tujuan nak merendah-rendahkan agama dan nak mempertikaikan kredibiliti Nabi. Betul ke Muhammad ni Nabi? Betul ke Muhammad ni Rasul? Kiblat ikut suka-suka je tukar, sak kau ni, sak kau ni. Dia mempertikaikan arah kiblat yang baru tu. Jadi poin dia di sini bukan arah tu.
Poin dia di sini ialah ketaatan dan kepatuhan kepada yang memberi arahan. Orang Yahudi selalunya depa ni otak singkat. Depa hanya mempermainkan isu tapi mereka tak mau naik atas. Kalau naik atas benda tu selesai. Contoh, bila jadi isu arah kiblat, depa akan buat benda macam ni lah. Depa pergi pasal apa orang Islam ni tak stabil, orang Islam tak konsisten, orang Islam tak lekat unjat pasal kiblat. Sak dia menghadap kau ni, sak dia menghadap kau ni, sak dia menghadap kau tu, sak dia menghadap kau tu. Dia mainkan isu tapi dia tak nampak yang memerintahkan kita tukar, yang memerintahkan kita hadap kau tu, hadap kau ni adalah yang memberikan perintah dan arahan tu Allah, bukan suka-suka. Bukan suka-suka Nabi Muhammad nak alih kiblat kalau tak ada arahan dan perintah daripada Allah. Kamu kena faham tu, kami orang Islam, kami taat dan patuh pada Allah. Kalau bukan arah Kaabah sekalipun, kalau Allah kata kamu menghadap ke arah utara sekarang, kami akan ke utara. Kalau lepas tu Allah tukar kamu menghadap ke selatan, kami akan menghadap ke selatan. Dan arah mana pun atas dunia ni, kalau benda tu datang dari perintah Allah, tak ada masalah bagi kami nak tukar, tak ada masalah bagi kami nak taat dan patuh pada perintah tu. Tapi kamu orang Yahudi duk main isu, tak lekat unjat lah, tak konsisten lah, tak stabil lah, pasal pokok tu, pasal pokok ni, pasal pokok tu, pasal pokok ni. Contoh paling mudah, pasal apa mereka tolak Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul? Walaupun mereka tahu Muhammad tu hak betul, walaupun mereka tahu Muhammad tu hak sebenar. Yahudi yang ada di Madinah, Allah bagi the golden chance, peluang keemasan untuk beriman buat kali yang terakhir. Peluang ni tak pernah ada pada orang-orang Yahudi yang beriman pada zaman Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman sampai ke Nabi Isa sekalipun. Kalau mereka benar-benar beriman dengan kitab Taurat Nabi Musa, benar-benar beriman dengan kitab Injil Nabi Isa, beriman dengan Allah tu, beriman dengan Nabi tu, beriman dengan kitab dia, pasti di sana adanya bisyarah, berita gembira kedatangan Nabi dan Rasul yang terakhir. Mereka tahu benda ni, mereka simpan benda ni. Dan Allah buat dah tagline untuk mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali sifat-sifat dan ciri Nabi akhir ni lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tuan-tuan, tak ada siapa kenal anak kita kecuali kita, lebih pada orang lain. Tapi gambaran yang Allah bagi pada mereka kenal Nabi terakhir dengan ciri dan sifat dia lebih dari mereka kenal anak mereka. Maksudnya apa? Kenal sungguh-sungguh. Tapi cuma satu je, ego, resis, ekstrim, kerah hati, dengki, dendam, tak mau beriman. Benda tu tak ada pada orang sebelum ni. Orang sebelum ni hanya ada ilmu, ada pengetahuan. Nabi akhir Allah nak main, Nabi akhir Allah nak utus, Nabi akhir Allah nak bangkit. Tapi peluang untuk hidup sezaman dengan Nabi tu Allah tak bagi pada mereka. Allah bagi pada siapa? Yahudi hak hidup pada zaman Nabi hijrah ke Madinah. Mereka bukan setakat ada maklumat, ada ilmu, ada info, tapi Allah hadirkan sosok tubuh Nabi tu depan mereka. Waktu Nabi sampai di Madinah, mereka boleh face to face dengan Nabi. Nak tanya jawab dengan Nabi boleh, nak soal apa soalan boleh. Nak muamalah dengan Nabi boleh, nak tengok Nabi bercakap boleh, nak dengar hadis Nabi boleh, nak dengar Nabi hafal Quran, baca Quran boleh, nak tengok akhlak Nabi boleh. Allah bagi peluang untuk apa? Ni last chance untuk kamu beriman dengan Nabi yang terakhir. Kalau lepas ni tak mau beriman, terimalah laknat daripada Allah, kutukan daripada Allah. Allah beri peluang dah ni. Yang sebelum ni tak dapat nak face to face dengan Nabi yang mereka percaya. Tiba-tiba apa yang mereka buat dekat Nabi? Mereka beriman atau sebaliknya? Beriman ke tak beriman? Kalau mereka beriman, agak-agak Nabi nak halau satu demi satu tak Yahudi dari Madinah?
Yahudi pertama yang Nabi halau ialah Yahudi Bani Qainuqa, kerana ada isu telah menjatuhkan maruah seorang wanita Muslim, dan bila dia nak dibela oleh seorang lelaki Islam, mereka pakat ramai-ramai bunuh lelaki itu. Nyawa bukan main-main di sisi Islam, walaupun seorang. Maruah wanita bukan main-main di sisi Rasulullah, walaupun seorang. Maka dikepung perkampungan Bani Qainuqa, benteng Bani Qainuqa. Akhirnya tak tahan, mereka dihalau keluar dari Madinah. Mereka tak boleh nak jaga janji, persetiaan. Mesti mereka langgar punya. Yahudi kedua, Yahudi apa? Yahudi Bani Nadir. Asalnya ada seorang sahabat Nabi ni, dia tersilap bunuh orang. Jadi dalam hukum agama, kalau kita silap bunuh orang bukan dengan niat, kita kena bayar denda, dia panggil diat. Jadi sebab satu kabilah yang tersilap bunuh tu, dia rapat dengan pemimpin Yahudi Bani Nadir. Jadi disebabkan kekangan kewangan, Nabi dengan sahabat dia pergi jumpa dengan pemimpin Bani Yahudi ni, pemimpin Yahudi Bani Nadir, supaya sembang dengan kabilah tadi hak rapat dengan dia, kurangkan bayaran. Tu je nak minta. Tapi dia suruh Nabi tunggu, dia upah orang ambil batu besar dari atas bukit, nak golek batu tu supaya jatuh pada Nabi. Nasib baik Jibril sampaikan wahyu awal, perancangan depa, Nabi dengan sahabat belah dari situ. Sahabat pelik tanya, "Wahai Rasulullah, kita datang rumah depa, tempat depa nak berunding, tiba-tiba kamu suruh lari cepat-cepat. Pasal apa?" Tadi Jibril datang sampaikan wahyu, mereka nak buat sekian. Tengok cubaan nak bunuh Nabi. Ni Yahudi. Layak tak kalau Nabi halau? Layak. Nabi kepung. Tapi orang yang suka support Yahudi siapa? Munafik lah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tengok ucapan Abdullah, "Kalau jadi apa-apa dekat kamu orang-orang Yahudi, aku akan backup, aku akan support." Waktu Rasulullah kepung mereka, sekok munafik pun tak main tolong. Kepuk kepala Yahudi Bani Nadir. Mana geng-geng munafik kita kata kalau kita kena kepung ke, kita kena apa nak main tolong. Sekok pun tak main, sembang lebat. Akhir sekali kena halau. Tinggallah Yahudi Bani Quraizah berhati-hati, berjaga-jaga, takut kena jadi sama seperti dua saudara dia. Last sekali ujian Allah main. Tahun 5 Hijrah, kota Madinah dikepung, perang Ahzab. Musuh dari luar berapa? 10,000, tentera Islam 3,000. Sebelum perang berlangsung, pemimpin musyrikin di Mekah masuk Madinah senyap-senyap, cucuk pemimpin Yahudi yang tersisa. "Kami akan serang dari luar, kalau kamu bantu kami, kamu serang dari dalam. Kamu jadi api dalam sekam, kamu jadi gunting dalam lipatan. Kalau kita menang besar, tanah-tanah, kebun-kebun, estate-estate tu saya tambahlah, nak suruh habak. Tawaran tu power. Kalau menang, tanah kawan ni boleh kat hang, ladang kurma kawan ni boleh kat hang." Tiba-tiba Allah mari angin, habis kemah-kemah. Orang hak di luar Mekah, di luar Madinah, tak apa, mereka ada kampung. Orang di Mekah, kalah pun boleh balik Mekah. Orang tempat lain, kalah boleh tempat lain. Yahudi nak lari mana? Dia duduk Madinah. Kampung dia situ dah. Oh, kena halau pula. Tiga-tiga ni pergi bermana? Tiga-tiga ni lah menuju Khaybar. Nanti kan akan ada perang dengan Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar itulah sisa-sisa baki-baki tiga ni hak duduk situ. Maksudnya pelajaran dia apa? Yahudi ni tak boleh percaya. Ada perjanjian. Bukan perjanjian dengan kita. Perjanjian dengan Nabi dulu pun mereka boleh rosak dan musnahkan. Apa lagi kalau kita berjanji dengan Yahudi hari ni? Dia cuma tengok muka kita. Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan Muhammad. Umat dia saja. Kalau Muhammad dulu pun kita bangkang, Muhammad dulu pun kita pecah, Muhammad dulu pun kita tak bersama, Muhammad dulu pun kita khianat, apatah lagi umat Nabi Muhammad hari ini. Tak, poin dia, isu dia, bila Nabi pi, pasal apa dia tolak? Dia kata sifat tu ada dah pada Muhammad, ciri itu ada dah pada Muhammad. Tengok, nak tolak juga. Tapi orang yang dimaksudkan tu bukan Muhammad.
perangai. Ciri dia berkata benar, walaupun Muhammad berkata benar tapi bukan Muhammad. Bila bukan, cuba tuan-tuan tanya. Nabi Muhammad dah wafat dekat 1500 tahun lebih, tapi kami tidak pernah dipertontonkan insan sebenar. Kamu menafikan sejak Muhammad hidup, kamu menafikan sejak Muhammad wafat, tapi bila kami tanya, hak dulu tak sebenar pada diri Muhammad, mana individu tu yang kami nak kenal? Hak kamu kata bercakap benar, bukan Muhammad orang dia. Perangai lagu ni, bukan Muhammad orang dia. Sifat lagu ni, bukan Muhammad orang dia. Ciri lagu ni, bukan Muhammad orang dia. Dah bukan Muhammad, mananya? Kawan tu wafat dah dekat 1500, tapi kamu tak tunjuk lagi siapa hak sebenar tu. Takkan tak keluar lagi, takkan Allah tak utus lagi, takkan tak bangkit lagi. Siapa dia? Mereka tak akan mampu datangkan, sebab hak betul itu dah wafat 1500 tahun lebih. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan minta mana hak sebenar. Kalau Muhammad bukan, dia berani tak nak tunjuk? Inilah. No, tak akan ada. Itulah sebab Allah sebut dalam Fatihah kita diulang-ulang, ghairil maghdubi alaihim. Allah murka, Allah marah. Sifat ni yang banyak ada pada Yahudi. Dua benda penting, tuan-tuan. Pertama, dia tahu benda betul, dia tahu benda benar, dia tahu benda sahih. Sifat kedua dia menyembunyikan kebenaran hak dia tahu. Dia tak mau kebenaran tu tersebar. Dan Allah selalu gambarkan sifat ni pada orang Yahudi. Yes, Yahudi banyak tahu benda sebenar. Yahudi banyak tahu benda betul sebab mereka satu kaum yang diturunkan kitab Allah. Taurat pada Bani Israel, Injil pada Bani Israel. Mereka yang rapat dengan kitab Allah, tapi bila tahu benda betul, hak ni kita kena sembunyikan, hak ni kita kena padam, hak ni kita kena delete, hak ni kita tak boleh bagi tahu umum, kita tak boleh beritahu orang lain. Dia tahu benda tu betul, tapi dia tak mau kebenaran tu tersebar. Dan bila kata Yahudi, dia tetaplah Yahudi. Tapi kalau kita atas dasar nama Melayu, tapi perangai itu ada pada kita, tempat dia sama tak dengan Yahudi? Oh, sebab Allah cerita pasal Yahudi, kalau masuk neraka pun Yahudi. Kalau kami buat bahasa Melayu buat benda yang sama, sebab Melayu masuk syurga. Lagu tu ke? Kita Melayu tahu benda betul, sembunyikan betul, tapi sebab Melayu tu masuk syurga. Depa tahu benda betul, sembunyi benda betul, tapi masuk neraka sebab Yahudi. No. Allah bukan berbicara mengenai race, tapi Allah berbicara mengenai sikap dan sifat tu. Siapa pun dia tahu benda betul, dia sembunyikan. Itulah punca Allah marah, Allah murka. Yang kedua, waladhdallin, golongan yang disesatkan, lebih sinonim dengan golongan Nasrani. Why? Dua benda. Orang Nasrani suka buat amal, suka buat ibadah, bagus. Tapi ibadah mereka direka-reka, banyak masuk renovasi dan bid'ah dalam agama. Betul, mereka tu sesat. Mereka suka beramal, tak ada masalah. Suka buat ibadat, tak ada masalah. Tapi kebanyakan amalan dan ibadat bukan ikut kitab. Ikut siapa? Ikut pedri kata, ikut ketua gereja kata. Buat mari anak, dia sembuh ayat pun tanya, hak sembuh ayat ni Nabi Isa buat bila? Hak sembuh ayat ni agama bila? Tak ada, pedri saja. Pedri ni sebab ketua lah. Pedri suruh macam ni, buat. Pedri suruh macam ni. Sebab apa dia buat? Sebab dia suka buat amal, dia suka buat ibadah. Tapi ibadah tu direka-reka, dikreat sendiri, tanpa ada asas dia. Sebab tu dia ni dianggap sesat. Okey, kita pun kalau buat benda yang sama macam mana? Benda tu tak ada. Pasal apa subuh 14 rakaat? Dah tanyalah. Semayang subuh juga orang lain 2, kita 14. Bagus ke tak bagus? Rakaat bertambah lagi baguslah. Dia bukan kira macam tu. Ibadat yang sah dan sahih ni dua benda je, tuan-tuan. Pegang dua benda ni. Pertama, niat kerana Allah. Yang kedua, tuntunan pelaksanaan dia datang dari Nabi. Salah satu tu selek, rosaklah amal ibadah kita. Nombor satu, niat kerana Allah dah, tapi perbuatan ibadah tersebut tak ikut Nabi. Macam tadi, semayang subuh 14 rakaat,
tapi usolli fardu subhi arba'ata asyara rak'atan. Tapi belakang tu lillahi ta'ala. Takkan lillahi ta'ala tak sah ustaz kerana Allah semata-mata. Bukan isu kerana Allah tu. Nabi tak ajak aturan sembahyang subuh 14 rakaat. Bukan masalah lillah, lillah peganglah. Kalau salah satu lagi, subuh dah 2 rakaat tapi bukan lillah. Kerana riak, kerana nak tunjuk kat orang. Subuh betul dah pelaksanaan dia 2 rakaat. Tapi kerana manusia, bukan kerana Allah. Jadi kalau dia kerana Allah, dan satu lagi tata cara pelaksanaan mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi. Okey, tengok Yahudi tu. Kalau mereka nak tolak Nabi Muhammad, dia pun tak naik atas. Isu dia kerana nak tolak Nabi, sisi kemanusiaan tu. Cuba naik atas. Tanya dia, Tuhan mana yang pilih Nabi Adam sampai Nabi Isa jadi Nabi dan Rasul? Tuhan mana? Tuhan tu lah. Hak pilih Muhammad jadi Nabi dan Rasul, Tuhan lain ke Tuhan sama? Kalau kamu jawab, hak Tuhan hak pilih Adam sampai Isa, Tuhan lain. Hak pilih Muhammad tu Tuhan lain. Kalau kita nak bergaduh, tak apalah kalau kamu cakap macam tu. Isu dia, hak pilih Muhammad tu Tuhan tu juga. Sebabnya dia duk bahas lingkungan bawah ni, dia tak naik atas macam kiblat tadi. Bila tak naik atas, pasal apa orang Islam isap menghadap kau ni, isap menghadap kau ni, isap menghadap kau ni. Kalau tanya atas, siapa yang suruh tu? Allah yang suruh. Hak ni siapa yang utus Muhammad tu? Ada Tuhan lain ke selain daripada dia? Tak ada. Jadi kalau kamu boleh beriman Tuhan tu yang utus Muhammad sampai Isa, Tuhan tu juga yang utus Muhammad. Apa peliknya? Kerananya pelik kamu tolak sebab kamu ada impian Nabi terakhir dari kalangan kamu. Tapi Allah tak buat. Allah buat dari bangsa Arab. Allah nak menguji keimanan kamu. Kamu cakap kamu beriman, tiba-tiba Allah lantik yang terakhir bukan di kalangan kamu, kamu akan taat tak patut tak pada Allah tu. Sebab kamu tak mau taat, itulah bukti kamu tidak beriman. Kami tak ada masalah. Saya tanya tuan-tuan soalan cepu mas. Kalau Allah lah nak bangkit dan utus di kalangan kita seorang Nabi dari kalangan bangsa Melayu, tuan-tuan nak tak? Tak. Kalau Allah nak lantik, Allah nak utus seorang Nabi dari kalangan bangsa Melayu, nak ke tak? Sebagai seorang yang berbangsa Melayu, nak ke tak? Nak. Suka ke tak? Suka. Kita tak tahu hak sebenar dalam Nabi hak banyak-banyak tu ada ke tak ada, tu bukan pointer saya. Pointer saya, walaupun kami ni bangsa Melayu, kami tak ambil resis pada bangsa tu. Tak ambil resis pada warna kulit. Sekarang sebab kami beriman dengan Allah tu sekarang pilih hak akhir tu dari seorang bangsa Arab Quraisy. Sebab kami beriman dengan Tuhan hak pilih, tak jadi masalah pun dia bangsa apa, lahir di mana, berdakwah di mana, diutus di mana, kami terima ajaran dia. Tak macam kamu duk main isu, pasal apa bukan Bani Israel. Tak kisahlah dah kamu beriman dengan Tuhan tu, tak kisahlah dia siapa. Jadi sekarang ni seolah-olah kamu menidakkan pilihan Tuhan yang kamu beriman tu. Kamu kata beriman pada dia, bila dia pilih, ya kau ni, kamu tolak, kamu apa, macam-macam perangai. Adakah orang lain bermasalah? Tengok bangsa Afrika yang Islam, siapa Nabi mereka? Muhammad tu lah. Kita orang Melayu yang Islam, siapa Nabi kita? Muhammad. Kalau tanya orang Amerika hari ni, orang Roman hari ni, orang di belahan dunia mana, kalaulah dia betul-betul Islam, siapa Nabi dia? The same answer, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada lain. Jadi apa masalahnya dengan bangsa-bangsa, dengan warna kulit, dengan budaya, dengan lokal-lokal boleh terima Nabi yang sama? Sebab paksi kita, walakinnal birra man amana billah. Bila kamu letak kebaikan yang sebenar tu bermula daripada Allah, tak ada dah nak bergaduh kiblat, nak bergaduh Nabi tu bangsa apa, Nabi tu lahir di mana. Boleh faham ke tak ni? Tak habis lagi ni. Baru 2 baris, hayat ni ada 10 baris. Bersedialah 11.5. Okey. Seterusnya, tuan-tuan tengok kalimah bar.
Bar. Bar tu apa dia? Kebaikan. Ba dengan ra, baris bawah. Birri, kebaikan. Kalau saya tukar, baris ba tu naik atas. Barri, dia jadi apa? Huruf sama, ba dengan ra. Satu birri, satu lagi ambil baris atas tu tukar. Barri. Apa maksud barri? Daratan, tanah. Ba dengan ra, kita bubuh ha tengah dia tu. Ba, ra, ha tengah. Bahrun, bahrin. Barri wal bahri. Darat dan lautan. Tanah, dataran dan lautan. Sebab apa orang-orang Arab dulu seringkali memaknakan dataran, daratan, bar tu dengan bir? Sebab dia dari root word, kosakata yang sama. Sebab dia nak nilaikan, posisikan kebaikan tu. Sebab sifat tanah apa dia? Sifat tanah tetap, stabil, konsisten. Jadi dia memposisikan kebaikan dalam agama sama seperti sifat tanah. Kalau nak buat baik, mesti stabil. Nak buat baik, mesti konsisten. Nak buat baik, mesti tetap. Sebab tu amalan yang paling disukai oleh Allah, adwamuha wa in qalla. Konsisten walaupun sedikit. Dia bukan nak banyak, nak sedikit. Sedikit pun kamu buat konsisten, sedikit berterusan, sedikit tak pernah tinggal, satu lagi Allah suka daripada banyak, lepas tu tak tahu bila nak buat. Mereka tak pilih bahrun sebab sifat laut ni apa? Kadang-kadang tenang, kadang-kadang beralun, kadang-kadang berombak, kadang-kadang dia kicau, kadang-kadang dia gulung besar, kadang-kadang dia main tsunami. Dia tak tetap. Kita tak mau ibadat kita jadi macam tu. Time tenang, oh relax. Time dia serabut, oh dia bergulung sungguh. Dia mari besar macam tsunami, time dia punya semangat. Orang lain khatam Quran sehari sekali. Hari ni saya 30 kali khatam Quran. Oh, time dia tsunami tu. Time dia tsunami, dia punya semangat. Time dia hak tenang, tak ada gelora. Hari ni berapa? Hari ni bukan kata khatam Quran pun tak buka, Ustaz. Time dia tsunami 30 juzuk. Time dia ombak kuat sikit, sejuzuk sehari. Time dia hak beralung sikit, 10 muka, 20 muka. Time dia tenang, tenang sungguh. Belek pun tak, buka pun tak. Kita tak mau, tak konsisten tu. Hak baca banyak tu, tuan-tuan boleh baca banyak, alhamdulillah. Dan benda ni lah penting untuk kita terap. Ni nak mari Ramadan ni, satu benda ialah kita selalu tilawah Quran. Cuba tuan-tuan tukar pula pattern. Bukan apa, bukan nak suruh berhenti baca Quran, tetap baca Quran. Sebelum ni kita duk tilawah, mampu khatam Quran, bagus. Cuba tukar pula pattern, biar tahun ni tak khatam pun tak apa, tapi sekurang-kurangnya satu juzuk Al-Quran aku baca, sekali faham dengan penafsiran dia. Berapa banyak dah kita baca saja tapi kita tak pernah faham pun apa perintah dalam Quran. Kita tak pernah tahu pun apa makna dalam Quran. Bukan salah pada baca tu, tuan-tuan baca lama dah, tapi pemahaman tentang bacaan tu duduk di mana? Sebab hak Quran atas kita untuk suruh baca, hak Quran atas kita nak suruh faham, hak Quran atas kita nak suruh beramal. Akan datang dari mana amalan kalau kita tak faham apa yang kita baca? Jadi tukar pattern sikit tak apa. Tahun ni tak apalah, tak khatam. Janji sejuzuk tahun ni aku boleh tahu tafsiran dia, makna-makna hukum hakam dalam tu. Mari Ramadan tahun depan juzuk kedua pula. Mari hak tu juzuk ketiga pula. Kalau tuan-tuan nak lah saranan saya ni, sebab saya duk buat macam tu. Hak bahagian baca ni kita duk baca dah. Tambahan pula jadi kewajipan kita cikgu. Sebab hari-hari dah duk mengadap murid baca Quran, BIG baca ikut guru. Padahal malas. Tapi dah sebab mengajak aku kena baca. Setahun khatam. Jadi rugi kita baca saja dalam keadaan kita tak faham. Rugi tuan-tuan. Tuntutan Quran tu besar atas kita. Untuk faham, untuk amal. Lama mana dah? Belajar kena terus, tak apa. Kita sedap benda ni di usia 40-50, janji kita jalan. Janji kita buat, janji kita
Saya ni pun lapar dah perut ni. Dia jam tadi lah. Kalau tak jam okey lagi, dia jam boleh dah tu. Kita pun start lewat dah. Minta maaf tuan-tuan, esok sekolah. Esok sekolah nak balik pula, insya-Allah. Setakat ni lah dulu, kita akan datang lagi kalau ada jemputan pada lain-lain pertemuan, insya-Allah. Dan sebelum berakhir, terima kasih kepada pihak masjid sekali lagi kerana sudi menjemput saya untuk memberikan kuliah dan ceramah pada malam ini. Dan mungkin di sana ada benda-benda yang tak setuju pada jiwa, yang tak setuju pada angin, yang tak setuju pada hawa nafsu kita. Anggaplah tu sebagai teguran-teguran yang halus, teguran-teguran yang berhikmah, supaya kita saling mengambil faedah dan manfaat untuk muhasabah diri kita, untuk ubah diri kita ke arah yang lebih baik. Tidak ada siapa di hadapan tuan-tuan, hanya sebagai penyampai dan pemberi peringatan. Hak nak bagi faham pada tuan-tuan malam ni siapa? Allah. Yang nak bagi ilmu pada tuan-tuan, Allah. Yang nak bagi petunjuk hidayah, Allah. Yang nak bagi perubahan dalam hidup, tetaplah Allah. Saya hanya boleh bercakap, hanya boleh sampaikan semata-mata. Selebihnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mohonlah pertolongan dengan dia, mintalah bantuan dengan dia. Moga-moga kita semua di dalam lindungan dan rahmat Allah sampai di bulan Ramadan, dan seterusnya kita keluar daripada bulan Ramadan menjadi bukan setakat muslim, bukan setakat mukmin, tapi menjadi manusia yang mutqin, iaitu yang beriman dengan sifat tattaqun yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 183. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.